haram. Oh, banyak takwil. Oh, Padang haram. Haram belaka, dak payah nak cari makan kita. Dia jawab gitu. Orang ajak ikut Islam tak boh. Sibuk nak pergi ke Mekah. Ada? Haji gila. Pergi ke Mekah. Orang pergi ke Mekah tu balik dak sokong dah tahu. Faham tak? Labbaik Allahumma labbaik tu benda apa? Benda apa? Speedboat ke apa? Faham tak? Ingat panggil ikan. Nah, maknanya kami datang kepadamu wahai Allah menjadi tetamumu. Terimalah kami. Hamba-Mu ini datang meninggalkan negeri. Sambutlah kedatangan kami. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya kepujian dan nikmat itu dan bagimu lah yang memiliki kerajaan yang sebenar. Tiba-tiba balik Mekah, masih lagi sokong orang yang menentang perjuangan Islam. Haji gila. Betul tak? Tak kira siapa-siapa pun. Nak marah, siapa suruh panggil? Tak? Tak gila lagi gitu. Mak lempik sokong untuk guru. Pelik. Faham tak? Haji buat haji 14 kali haji. 2 kali pergi dengan fiber. 6 kali pergi dengan kapal layar. 7 kali pergi dengan kereta giling. 6 kali pergi dengan kapal terbang. Tak jadi apa. Dah balik dah berani je tahun ni. Kita macam sama. Bawa gitu jeruk dengan serbang. Biar berjelek. Tidak takut sikit api neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Siapa jua kamu di mana saja kamu berada, di Jepun, di Alaska, di Eskimo, di Amerika Utara, di Afrika, ataupun negeri mana-mana yang kamu ada, jangan sokong kerja-kerja zalim. Jangan masuk belah orang buat zalim. Walaupun bukan dalam bab pemerintahan, dalam bab adik-beradik dah. Adik-beradik kita tipu orang sebelah rumah ni kita. Jaga dia. Kita menang belah adik-beradik kita. Kita masuk neraka. Apatah lagi kalau kerajaan yang menggalakkan judi, arak, hiburan yang melampau, yang merosakkan akidah muda-mudi kita. Kita pergi ke Mekah, hak semayang, tok imam, tok qadi, ustaz, tok bilal, tok tiak, tok naja, masih lagi memberi sokongan. Butanya mata hati. Betul. Betul semula lah. Hak patilah mula nak jadi ahli sokmo hidup, ahli siapa ke padang mahsyar tu ke pandamu. Tapi dalam masalah beri sokongan kepada orang yang nak kepada Islam, tiada pilihan. Wajib dulu, kini dan selamanya. Dalam bab sokong orang buat perkara mungkar, tak ada pilihan. Haram dulu, kini dan selamanya. Hikmah dia gitu. Tak puas hati akak tangan. Dia gitu. Tak dang dengan dalil terlepuk dengan tangan lalu. Payah apa? Dia kena gitu. Lelah dah sangat ni. Alhamdulillah, orang yang nak kepada Islam semakin ramai. Semalam saya balik daripada Johor Bahru, pak penuh belaka. Dengan masjid, dengan surau penuh belaka. Dengan sokongan. Dia kata di Johor Bahru tempat lahirnya itulah parti Abu Lahab tu. Tempat tepah darah. Tahu tak? Tempat beranak. Tiba-tiba sekarang penuh dengan bendera-bendera yang menunjukkan cahaya yang sangat terang. Allah Rabbi. Dulu mana ada di Skudar dera. Di Pasir Gudang ada dera. Di Bandar Johor Bahru, di Pantai Lido. Dekat tempat pusat apa benda ni jual bebas cukai. Dalam bandar terus. Ngadak Singapura. Dibuka pos parti PAS dijaga oleh kaum India. Hitam peletung belaka jaga. Tu kata, tu kemenangan Islam. Allah tak tanya mu boleh mengetah ke tak? Allah tanya mu berjuang ke tak? Betul tak? Tak apa. Tuhan tak tanya dah menang ke tak? Tak tanya. Nabi kita kat menyapa ke tak? Menyapa dah. Tuhan tak tanya dah berani sikit umat orang lain ramai. Tak tanya. Ni mari dengar ni, Tuhan tak tanya dah jadi ustaz ke tak? Tak. Tuhan tanya mengaji ke tak? Belajar ke tak? Belajar dah. Dah tak pandai nak kan ni. Dah kita jenis benak. Orang makan kepala ikan nak kan ni. Dia gitu. Asal kita buat kerja. Buat hati. Anda sekarang kalah lebih pada menang ni. Betul tak? Dah kalau menang dah pakai lembu. Tengok orang menang, dia pakai lembu.
Telur ayam tak kucah lagi. Ada kita kalah makan lembu. Mana tinggal korok je lembu. Tak. Kakak rebah. Dia tengok dak lagi gigi buat kapiyah tembok mo. Kalau tengok buat haji biru tak apa, tak boleh ya. Je gitu. Lebih masa ni. Apa perlu? Ada kan? Ada apa? Kita jawab soalan pula sejam tu. Kita jawab soalan ni kita jawab lebih kurang dalam 4 jam boleh? InsyaAllah